kami nak interview cikgu tentang program Solidariti Palestin. Okay, apa pendapat cikgu tentang program hari ini? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita dapat menjayakan satu program yang bagus. Sebenarnya kita sedar negara Palestin sedang dalam keadaan yang kritikal. So secara pribadi pada saya ini satu cara kita nak memberi kesedaran kepada pelajar untuk sama-sama mendoakan rakyat Palestin dan keadaan supaya dalam keadaan yang baik, sabar dan tabahlah dalam menghadapi cabaran. Yang keduanya, rakyat Malaysia patut bersyukurlah sebab kita dalam keadaan aman damai, sedangkan negara lain dalam keadaan yang agak kelam kabut kan. Jadi bila program semacam ini diadakan, dapat meningkatkan kesedaran pelajar khususnya KV Kelang untuk terus menghayatilah kesyukuran, ketabahan dan mendoakanlah rakyat Palestin. Itu sajalah daripada saya. Terima kasih cikgu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Guru Penasihat Kelab Kesawanan. Pada hari ini bersama-sama menyuarakan ataupun bersama-sama untuk bersolidariti untuk Palestin, Free Palestine. Okay bang, sekarang bang. Okay, sekarang kita tengok budak-budak ni dia nak buat Solidariti Palestin. Jom bang, tengok lagi bang, mana bang? Hari ini kita bersama dengan salah satu pengerusi kelab robotik. Okey, Cikgu Zaid. Apa pendapat cikgu tentang program Solidariti Palestin ni? Apa perasaan cikgu dan harapan cikgu tentang program ini? Okey, untuk program Solidariti Palestin ini adalah sesuatu yang bagus dan setiap bahagian, setiap sekolah, KV semua perlu ada solidariti ini untuk menimbulkan semangat cinta pada keamanan lah. Sebab apa yang berlaku ni adalah sesuatu yang sangat teruklah di Gaza sana kan. So memberi satu kesedaran pada kita betapa pentingnya tanah air kita ni. So kita kena pertahankan. Kita kena ada sifat untuk mempertahankan kita punya tanah air lah. Itu saja. So semoga ini memberi kesedaran pada setiap rakyat Malaysia, tak kira bangsa. Terima kasih cikgu. Okay, sekian itu saja daripada kami. Terima kasih. Kami daripada Kelab Persembahan dan Kebudayaan, apa yang kami rasa tentang program ni dapat memupuk semangat dan menyokong Palestin. Lepas tu benda-benda ni semua ni best lah untuk semua orang. Dapat gembira. Perkara macam ni juga bawa manfaat kepada semua orang. Tahu yang bahawa kat Palestin tu banyak orang yang tengah bersusah payah nak teruskan hidup. So jadi perkara yang kita buat sekarang ni sangatlah elok, sangat baik.
Okay. Okay, sebagai wakil dan ketua pengawal PSS, apakah harapan anda tentang apa program hari ini yang kita jalankan? Okey, saya Muhammad Nur Sibiabullah, ketua pengawas PSS. Bagi saya harapan tentang program ni, saya harap semua pelajar mengambil berat tentang keadaan di Gaza. Seperti yang kita tahu sekarang, banyak penduduk, banyak warga-warga di sana yang kelaparan. Jadi kita di sini sebagai rakyat Malaysia, kita patut bersyukur dan mendoakan sebaik-baiknya. Kita berharap semua pelajar terus mengambil berat tentang orang-orang yang berada di sana. Terima kasih.